Okey, hai, Assalamualaikum geng. Okey, hari ni Wan nak tunjukkan satu soket lah. Dulu soket ni famous tau, soket ni dulu. Dulu orang rajin pakai tau soket ni. Tapi lah banyak problem yang orang jumpa dekat soket ni. Dia kualiti dia tak macam dulu dah tau kan. Dia jadi macam kualiti dia dah rendah lah ni. Dulu kalau kita tengok dekat skru-skru ni dia betul-betul temaga lah. Dia temaga nak merah macam mana dah dulu lah tengok dia jadi warna kuning kan. Lagi satu, sebab temaga tu kan tak ada masalah lah. Tak tu. Asalkan dia temaga warna apa pun tak apa. Tapi dulu kualiti dia memang elok. Kualiti dia memang cantik. Lah ni nak buka skru ni pun tak boleh lah ni. Jam. Skru ni kadang-kadang tiga skru ni dia sangkut. Kita nak kunci tu kalau nak masuk dua kabel tu yang kita pintai kan memang susah lah. Jenama ni memang tak cantik lah. Memang tak elok lah. Ini brand famous juga ni. Banyak orang nak pakai brand ni. Tapi tu masalah skru dia kadang-kadang kadang-kadang neutral tak boleh nak buka ni memang tak boleh buka ni. Kalau buka ni terminal dalam tu dia pecah habis lah. Belum anda pernah buka dah 2-3 biji. Bila kita paksa buka juga dia akan pecah. Bila pecah tu kan tunjukkan plug baru nak pasang connection dia memang tak boleh dah. Ni habis dah ni kalau paksa nanti memang pecah pula ni. Ni live dengan neutral okey boleh pakai pula problem. Kadang-kadang 3 tu. Okey.